beranak, esok lahir. Tak. 5 tahun kot dapat suasana macam ni. Sebab kata orang Kota Rom tak dibina dalam sehari lah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is match day di antara Seri Pahang FC menantang KL City di Stadium Temeloh. Sebelum kita berhuha-huha untuk semifinal Piala Malaysia pada minggu hadapan. Korang jangan lupa kita ada lagi Liga. Liga tengah jalan lagi. Benda lah korang ni. Sikit tanya final. Semifinal. Malam ni kita berhuha-huha dulu untuk memperbaiki Liga. Jangan lupakan Liga. Okey. Jalan-jalan pada tahu episod yang ke-22 bermula di Barber My Style. Sebelum kita pergi stadium, kena smart-smart. So dekat mana Barber My Style ni? Dekat Benteng. Korang tahu tak siapa owner Barber My Style ni? Aku beritahu korang satu rahsia. Rahsia ni rahsia alam tenggara. My Style Barber ni, Barber My Style ni dimiliki oleh head coach U23, Coach Yazid Hamzah. Jadi dia pergi. Mari ramai-ramai. Tak kisah dia orang ni ramai barber. Nanti dengan cerita dia nak buka lagi kat stadium lah, dekat Kuala Lumpur lah, dekat Kedah lah, dekat Sarawak. Dia nak buka juga cawangan katanya. Tapi untuk hari ini, seperti biasa, para tahu jalan akan diteruskan untuk mencari siapa dapat teka bola. Teka gol. Salah. Teka gol untuk kita menangi hadiah daripada Uncle Bayugo. Jumpa dalam perjalanan nanti. Bagi semangat-semangat lagi Pak kita nak menang ni, nak baiki Liga ni. Liga kena cantik. Okey. Alright. Aku nak gerak dah ni. Hari ni ada meeting untuk semifinal. So kena pergi awal. Alright. So okey, rambut dah style, dah pendek, dah smart. Thank you my style barber sebab bagi saya handsome untuk menuju ke Stadium Majlis Perbadaran Temeloh bagi perlawanan Liga Super pada malam ini. Tapi sebelum tu, jam menunjukkan pukul 1. Saya kena gerak awal untuk attend meeting bagi semifinal. Semifinal untuk Piala Malaysia kedua nanti pada minggu hadapan. Semangat. Sebab lepas itu baru kita akan on Palatau Jalan-Jalan episod yang ke-22. Let's go! Hari ini atas highway banyak kenderaan. Dan ada kenderaan yang degil, yang babi, yang ikut kanan tapi bawa slow. Tu Myvi biru depan tu. Bala tu. Bapak tanda ikut kiri jika tidak motor tu bapak besarnya. Tak ni baca kau je. Mana suruh. Jalan-jalan Palatau episod yang ke-22. Dah settle meeting tadi untuk semifinal. Dan sekarang kita lepak-lepak dan kita nak teruskan untuk on Palatau Jalan-Jalan teka gol. Tapi kali ni untuk Mamat ni, kita tak nak tanya dia tentang teka gol. Tapi nak cerita tentang sing penyokong bola sepak sebab brother ni dulu sebelum dia kerja dengan lori ni. Nampak lori apa? Kan. Lori ni kalau dia jaga okey, kalau Aiman jaga je. Aiman. Ayah pecah lah. Rosak lah, benda apa lah kan. Apa dah jadi man? Daihat Fun Perak. What? Bro, what are you talking about, man? Perak benda awak ni. Betul lah. Selangor. Selangor. Daihat Fun. Bukan sampai mati lah. Sampai mati KL. Hari ni kita lawan. Tapi kalau Selangor, mentaliti juara. Tagline mentaliti juara yang ditekankan, yang diterapkan oleh Selangor ni, aku salute gila lah kan. Sebab betul-betul dia buat. Walaupun tak menang macam lengkap, walaupun tak ada piala lagi, tapi kita nampak perbezaan peredaran zaman tu, dia macam sama daripada dulu sampai sekarang. Kau buat macam mana? Dah lama lah tak dalam sini.
Tapi Tapi perhatian kau, sebab kau pergi perhatian- setiap stadium pun. Ikutkan diorang ni macam aku cakap lah, jiwa, mentaliti juara. So, diorang ni lebih suka, lebih cenderung ke arah datang stadium, sokong, menang balik. Tapi aku pernah tanya ke si Kijat, dia teliti juara ni sebenarnya bila. Tapi dia kata semenjak dia jadi betul-betul meletup bila kes Faisal Ali. Tak juga, mentaliti juara dah lama dah rasanya. Lagi rasanya dah 3-4 tahun, lebih daripada 5 tahun rasanya. 3-4 tahun. Diorang guna slogan mentaliti juara ni agak sudah lama dah. Diorang Tengok, bukannya hari ni buat anak, esok lahir. Tak. 5 tahun kau dapat suasana macam ni. Sebab kata orang Kota Rom tak dibina dalam sehari lah. Itu bukan kata orang. Itu kata orang Selangor. Kota Rom ni, kalau bab Rom ke apa ni, dia punya tu datang daripada Selangor je. Dia tak Bukan dibina kata dalam orang. sehari lah. Dia Dan ada. bukan dibina oleh orang bodoh. Itu je. Betul. Ayat tu best. Bukan dibina oleh orang bodoh. Okay? Special untuk Pala Tahu Jajalan episod ke-22. Eh, 74 minit. 74 minit. Dia dah tu. 74 minit. Sama macam kat Parai ni. Yalah, minggu depan ni semi final kot. Itu dah simpan duit untuk semi final. Duit, dah tu cuti sekolah. Betul. Cuti sekolah tu ya sebabnya
Ramai juga lah yang komen, dia kata alamak tak dapat datang lah sebab anak berkatan lah, anak bersunat lah, ada kahwin lah, kahwin seorang lagi lah. Macam tu kan. Tapi kalau anak sunat buat kat sini, paling kurang dapat ke duit sebenarnya? Bukan. Kau ngajar weh. Kau ngajar. Tak, yelah benda tu. Yelah, kita dapat duit, dia orang dapat duit. Betul juga kan. Lepas tu datang macam ni kan. Weh gila, kita ambil gambar pun seronok kan. Pakai baju memang viral. Kalau datang macam ni, mesti viral gila lah. Cubalah minggu depan tu kalau rasa anak tu sunat, bawa lah datang. Kau bawa datang. Tapi sempit weh. Gelang-gelang kau macam mana bentai nanti. Tapi kalau tahu jalan-jalan episod yang ke-22, hari ini perlawanan antara Seri Payung Sim tentang KL City untuk Liga Super. Yalah, bak kata Samuel menang nombor 10, kalau pun nombor 10. Tapi Samuel Molek menang Tak lah. payah sama-sama beritahu je lah. Siapa cakap tadi? Tak payah. Dari Molek menang lah. Boleh menang lah. Betul. Memperbaiki Liga. Lepas tu- Sungguh-sungguhnya, yelah. Minggu depan untuk spirit minggu depan punya tu. Hari ni, Coach Fandi takkan simpan player. Cuma adalah seorang player ni dia demam. Tapi aku tak tahu. Dia dulu ada satu game tu dia demam. Betul-betul demam ni. Tapi dia main elok je. Hari ni dia kata dia demam. Dia mungkin sebab aku lebih percaya dia nak simpan kaki lah. Simpan Semi-final kot. Minggu simpan depan kaki. semi-final. Kalau jadi apa-apa untuk game hari ni, susah pula kan. Yelah, Padang pun Molek. Lemak-lemak sikit kan. Tapi Hujan. stadion ni memang lemak-lemak. Memang suka bergaya-gaya sikit. Oh, senang. Okay. So, kita cari untuk teka gol bagi episod yang ke-22. Pejang telik dia ni. Dah 22 game yang Liga Super yang ke Tak ingat lah dia. Tak ingat. 19. 19 Ya 19. Apa 19 pula? Ada Piala Malaysia, ada Piala FA lagi. Ya, game 19 Liga Super 19. Ya, dia 19. Namanya Basham lagi ingat daripada aku yang buat pada tahun ni. Terima kasih lah Basham. 19. Yang tolong pegang benda ni. Okay. So, jom. Suka hati langkuk. Bayu ada baru naik view ah. Gila, 100 naik. Bayu ada baru dah. Tidak tadi 210. 11. Ayat bahasa Kamus Dewan daripada seorang budak yang aku tak sangka dia keluar ayat tu. Bayu dah masuk. Apa ayat tadi? Ha? Ayat apa tadi? Ayat apa? Ha? Ayat apa tadi? Ayat apa? Ha. Saya Ayat apa tadi? Barangkali kita ke final. tak memang dah jadi final. Confirm. Positif. Confirm. Ha, sebab ni final yang kelima keempat saya dalam ni. Kita nak tolong orang yang belum merasa lagi. Belum rasa Ya. Tapi Sebab boleh. edisi yang baru Aku ingat final kali ni boleh tak aku nak masuk nak keyboard. siapa nak ambil gambar kat depan? So, apa. Okay, Pika. Oleh kerana kau dah positif macam ni, aku bagi peluang kat kau. Ya. Untuk pada tahu jalan-jalan episod yang ke-22, teka gol. Dapat hadiah daripada Uncle Bayu Go, daripada Palatau. Semi atau final? Sekarang, hari game hari Hari ni. ni? Episod 22 hari ni punya game. Sebabkan motivation dia orang nak final, confirm kena bantai 3. Dia ingat keeper KL tu tak ada tangan. Keeper memang tak ada. 3-0. Dia nak hadiah tak nak hadiah ni. Tapi kau positif tu Betul. Sebab semangat dia orang nak final. Semangat nak menang semi. Ni geng-geng sangka kala tu. Apa? Lagi masalah. Dia saka-saka. Dia lah saka-laka. Dia lah sangka kala. Bukan sangka kala tu. Dah mari ni jadi sangka kala. Dah 2 kali. Salahnya. Okey. 3-0. 3-0. Okay. So, Dia tak boleh buat 2 pilihan. tak boleh. Boleh. Lain pun dah lain. Tak ada. 3-0 untuk Pika. So, kalau dia betul, dapatlah dia. Right? Hadiah apa? Pernah rasa apa ni? Duk. Hijau soalan aku. Hijau. Tak pernah rasa final bersama Faham? Duk. Tengok orang pergi final? Semua dah. Sama dah. Jadi harapan awak lah untuk Piala Malaysia ni. Nak menang lah. Nak Klise. Nak merasa zaman 2014. Mana tak ada ni?
Ha? Manu tak ada. Manu kat Merah. 2017? Manu kat Merah ni macam mana? Boleh. 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 Ya. Boleh, confirm. Aku Kita nak yakin je. satu kata-kata harapan untuk para player. Main boleh. Bedok kena mati. Ha. Main molek, macam kena maki. Ha. Orang ingat player hadap betul tu. Okey. Baik. Assalamualaikum. Bang, bini anak tak? Sebab dia pakai jersey Pahang. Jangan lari. Jangan lari. Jangan lari ni. Ha. Mak ni nak lari sini. Okey, Dik. Nama apa? Syakir. Syakir Alright, Syakir. Saya ada buat channel Pala Tahu Jalan. Tahu? Tahu. Tahu Dah subscribe belum? Dah. Dah dah, apa nak malu? Ni siapa nama ni? Syakir dalam TikTok pun Syakir ke? Ha. Okey, Syakir. Macam biasa, dah tahu kan Pala Tahu Jalan. Tapi hari ni episod yang ke-22 tau. Okey? Macam biasa, Pala Tahu nak cari pemenang untuk teka gol bagi perlawanan hari ni. Okey, agak Syakir. Berapa keputusan hari ni? 2-1. 2-1. 2 kepada? Faham. Faham. Wah, tengok. Budak 2-1. Orang tua tadi 3-0. Macam people KL tak ada tangan dia buat. Nak. Okay. So, Syakir kalau betul, PM saya dekat TikTok. Okay. Kat TikTok ke, dekat YouTube ke. Okay. Syakir tak ada lagi jersey Pahang kan? Tahun ni? Tak ada. Okay. Kalau ada rezeki Syakir menang dapat jersey Pahang. Alright. Warna, ikut seperti Pala Tahu nak bagi warna apa. Okay, cuma PM size je. Okay? Okey. Okay, baik Syakir. Bagi satu kata-kata semangat kepada para penyokong. Para penyokong pula. Salah. Para pemain. Buat yang terbaik untuk Pahang. Buat yang terbaik untuk Pahang. Daripada mana ni? Daripada Keratung, Muazzam. Oh, dari Keratung, Muazzam, jalan berlubang-lubang. Jauh, hujan, jalan kereta banyak. Jadi, kepada para pemain, pengorbanan, penyokong, jangan dibiarkan begitu saja. Balaslah dengan kemenangan untuk mereka. Baik, ada? Pula, kira. Kalau tak nak cari lagi untuk teka bola ni, hari ni semangat sikit. Hari ni semangat dan rajin. Jadi kita nak tanya kepada Mamat ni. Mamat apa nama? Inilah tanki newbie. Okey. Ayah. Untuk perlawanan hari ni. Ha. Saya bangun tak apa. Gaji nampak temelur. Oh, nak nombor temen tu? Ha, okey. Okey. Berapa keputusan? Untuk teka bola, kalau tahu jalan-jalan. 1-0. 1-0 kepada? Faham lah. Okey. 3-0. 2-1. 1-0. Okey, 1-0 cukup. 1-0 cukup. Cukup. Untuk memperbaiki liga. Janji 3 poin. Gaji 3 poin. Janji 3 poin. Alright. So selama aku kawan dengan dia, aku tak pernah tanya dia tentang Pala Tahu jalan-jalan. Hari ni, dia tanyalah dia selalu belanja aku air termikat. Kalau time game Piala MFL. Jadi abang mana tahu rezeki dia dapat jersey Wota. Alright. Okey, terima kasih. Kereta tak ada. Tak jual. Pala Tahu jalan episod kedua. Sepuluh masa pertama dah tamat. Dengan abang asal apa? 20 cubaan. Wajib gol. Mana? Wajib gol. Wajib gol lah. Wajib gol berapa agak-agak? Tapi faham nak kot 2-1. Faham nak ada satu Okay, tapi tadi wajib gol berapa? 5. 5 wajib gol. Wajib gol 5. Jadi pula Hafizul hari ni. Iya. Dia ada sejarah ni stadium ni. Dia lemah. Ya, Kalau tak silap kawan. dengan golon. Gol ya. Sini kan? Betul. Darul Makmur. Darul Makmur daripada tengah tu. Dari tengah. Hmm. Ni cemerlang pula dia. Iya. Ya bang. Hmm. 2-1 2-1. Positif semua bang Tengok gaya mainnya sedap tak?
Sedap lah. Ha. Tapi dia Tak KL elak, tak sekali. elak. KL sekali serang tu dapat gol. Ya. Gampang tu. Elak dia. Ada betul tak? Sebab dengan pada basah gini Ha. Okey. Sekejap lagi lah. Okey. Jadi dia ni cakap 2-1. Jadi kita sempat lagi. Dah. Kita sempat lagi. Ada 45 minit kalau main macam tadi. Main tadi lah. Kalau main macam tadi. Untuk semi final bang. Semi-final kita menang apa? 2-0. 2-0. Jangan nak termenung sangat lah. Geram pula dengan topi tu. Tak habis-habis kucing dia. Dah lah kucing ni main bulan puasa. Dia sebab seorang yang ada topi. Itu belagak sikit. Pergi Sabah buat topi ni. Tunggu, tahun depan kita buat keluar topi sendiri. Dia tak pakai siap. Beres. Okey, sebagaimana untuk separuh masa yang kedua ni, penyokong aku rasa dalam 1,000 je ada ni. Mungkin memang tunggu semi final bulan minggu depan lah ni. Dan game hari ni menarik. Cuma tu lah. Lak lah untuk KL. Untuk satu gol tu. Alamak. Kejap guys. Hai, kita betul-betul tolak tuah lagi. Ya Allah, kenapa kalau Liga je, kita banyak tolak tuah. Chances bapak punya banyak. Tapi, tak menghadirkan gol. Dia orang sekali je, terus gol. Inilah dia bola sepak. Kadang-kadang ada atas, ada bawah, kadang sama je. Tapi untuk Sri Pahang, macam makin menurun. Kalau ikutkan komen Coach Fandi, tak berdisiplin. Maksudnya dah disiplin lah, cuma yalah rezeki tak ada lah. Dengan Kepas tak ada. Jadi satu masalah juga lah bila Kepas tak ada kan. Ataupun pemilihan pemain di bahagian hadapan tu masih belum betul. Susah kan katakan. Untuk Parata Jajalan kali ni, untuk episod kedua ni, sendu sikit. Dengan penyokong 900 lebih ya. Parata Jajalan ni untuk penyokong. Untuk tim ni sikit-sikit je, seringan-seringan je. Okay. Tak jumpa lagi pemenang untuk teka gol Parata Jajalan untuk episod kedua ni. Harap untuk semi-final nanti, minggu hadapan, kita jumpa pemenang. Kecewa weh. Dia kan kecewa apa tau? Apa yang tak kena? Kalau Piala Malaysia, permainan dia orang lain. Beza sangat. Ke sebab dia orang dah redha dengan tempat ke-10 tu? Dia tahu, tepuk dada, tanya selera. Thank you for coming kepada penyokong-penyokong untuk malam ni. Walaupun hujan lebat, tadi hujan lebat berdebar dah. Kalau tunda lagi, 2 game tunda. Dan dengan cerita untuk lawan Kuching City, bermain pada bulan puasa. Bulan puasa kat Temerloh. Okey lah, kan? Kalau away tu letih sikit. So, siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Siapa yang belum like, share, tolong like, share banyak-banyak. Support Uncle Bayu Go dan Palatau Jalan-Jalan. Tak habis lagi rupanya. Alhamdulillah. Sampai rumah pukul 1:30. Kurang lah, 1:30. Dekat pukul 2 kan. Tapi bas tak sampai tu. Tadi jumpa bas dekat sebelum Anit Gambang. Maknanya tu 2:30 baru sampai ke terminal lah. Ke stadium. Jadi bila dah balik ni, dah siap mandi semua, kerja tak settle lagi. Sebabnya sebabnya kan tadi hujan. Jadi bila hujan, semua benda-benda ni naklah kena di hair dryer kan. Dah basah kan. Benda gila sumber cari rezeki. Kan. Jadi kenalah hair dryer kan beg-beg ni sebab basah hujan lebat gila tadi. Siapa kata balik rumah boleh tidur? Tak boleh tidur lagi barang kesayangan ni tak settle. Sebabnya. So inilah dia kehidupan Palatau. Benda bukan murah-murah kan. Kita jaga dia elok lah. Itu kepanjangannya tak boleh tidur lagi. Kita settlekan dulu. Sebab hari hujan. So Palatau Jalan tak habis lagi
Sekejap lagi ada, sekejap lagi. Sikit lagi. So, bagi siapa yang belum subscribe lagi YouTube Angker Bayu Go, tolong subscribe. Dan siapa yang belum lagi follow TikTok Angker Bayu Go, diminta untuk follow. Okay? Tinggalkan komen. Dan kalau korang nak suruh pada tahu rungkai ke apa-apa cerita, beritahu lah. Dekat komen. Okay? Jumpa lagi untuk episod yang ke-23. Bye-bye. Kali ni betul-betul bye-bye. Bye.